Hello and what's up guys? Sekarang ni phone bawah RM1,500 pun dah makin power. Dulu bajet ni dapat entry level je. Tapi tahun ni lain cerita. Jom tengok top 5 telefon bawah RM1,500 yang betul-betul berbaloi. Kalau korang kaki game, ni memang confirm korang tengok. Infinix GT30 Pro datang dengan Dimensity 8350. Skrin pula 1.5K AMOLED 144Hz dan siap ada shoulder trigger. Harga bermula daripada RM1,299, RAM 12GB, storan pula 512GB, kamera 108MP, bateri pula 5500 mAh dengan 45W fast charge. Wireless charging pun ada. Next, kalau korang nak bateri tahan lama, Realme 15 5G ni monster yang berharga RM1,499 dengan 7000 mAh, 80W fast charge dan juga skrin AMOLED 144Hz. Dia pakai chip Dimensity 7300+, kamera pula diguna 50MP Sony sensor dan juga ada IP69 rating. Kalis air, kalis debu. Confirm sesuai untuk heavy user. Kalau korang nak design lain daripada lain, Nothing Phone 3A pilihan anda dengan harga RM1,500, korang akan dapat Snapdragon 7S Gen 3. Display dia pula 120Hz dan juga kamera triple 50MP. Bateri dia pula 5000 mAh dan juga 50W fast charge. Dan dapat juga glyph light dia tu memang lawa gila lah. Okey, yang ni pula Honor X9D. Phone paling tahan lasak dengan harga RM1,499. Dia didatangkan dengan 6 layer protection, Corning Gorilla Glass Victus 2 dan juga bateri 8300 mAh. Kamera dia pula 108MP OIS, siap dengan AI features plus Google Gemini. Okey, last sekali, iQOO Neo 10 dengan harga asal dia RM1,999, tapi sekarang bawah RM1,500 dekat Shopee. Chip dia pula didatangkan dengan Snapdragon 8S Gen 4, screen 144Hz AMOLED, RAM 16GB dan juga expand sampai 32GB. Bateri dia pula 7000 mAh dengan 120W fast charge. Ni memang phone paling laju dan smooth dalam list ni. Okey, itu dia 5 phone paling berbaloi bawah RM1,500 tahun ini. Yang mana korang rasa ke belakang sangat? Korang rasa mana yang paling padu? Cuba komen kat bawah and follow soycecau.com dan share kalau rasa info ni berguna. Peace yo.